Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dapatlah kita bertemu pada hari ini untuk mentazkirah keberkatan bersahur. Apa pun jua, bersahur walaupun hanya seteguk air ataupun sebiji kurma. Mengapa kita perlu melaksanakan tanggungjawab juga untuk bersahur? Kerana ia akan menjadikan kita untuk kekuatan jiwa, ketenangan perasaan kita supaya wujudnya untuk berpuasa pada hari esoknya. Seterusnya, bersahur merupakan suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhur barakah." Bersahurlah kamu, maka dalam sahur itu ada keberkatan. Seterusnya, untuk anda semua pastikan bahawa rugi kalaulah anda bangun sahur tetapi hanya untuk makan dan minum. Apa yang perlu anda lakukan? Iaitu pastikan anda mendapatkan dengan amalan-amalan seterusnya, iaitu dengan beristighfar, berdoa dan juga niat untuk mendapat keikhlasan dalam pelaksanaan amalan yang kita lakukan. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan dengan bersahur sandwich tuna.